Prada tote paling sesuai untuk bawa pergi ke travel. Prada ni dia memang sangat popular dengan dia punya material nylon, nampak ni. Overall condition, aku boleh kata 9 per 10 lagi lah. Bag ni korang boleh pegang, korang boleh clip strap and sangat sesuai untuk korang bawa pergi ke staycation. Jom kita tengok dalam dia. Very spacious. Okay, nampak? Kat sini ada lagi satu tali. Lepas tu dalam ni boleh buat macam-macam lah. Baju ke, seluar ke semua masuk. Kat sini kita ada stuffing lah. So tak nak lah tunjuk kan. Tapi on overall cantik lagi. Nampak tak? Okay, kita boleh tengok yang kat sini ada combination of 3 material. Leather, nylon dan juga besi lah, hardware kat sini. So, bag ni harga tak mahal sangat. Tak silap saya dalam RM2,000 lebih ke apa. Entah tak silap dalam RM2,000 lebih RM3,000 kot, macam tu lebih kurang lah. So, anda kata kalau korang nak bag ni ada di Wangsa Maju Kuala Lumpur. Kalau korang kat luar negeri, kita boleh post. Kalau korang dekat KL, just datang 10 minit saja balik KLCC. Kita buka daripada pukul 10 pagi ke 5 petang. Bag ni cuma ada satu sahaja dalam showroom kita. Yang ni pun adjustable Korang boleh adjust dia punya top handle ni, adjustable. 1, 2, 3, 4. Ada banyak level yang korang boleh adjust. Kat sini boleh letak korang punya logo ke nombor telefon ke macam tu lah, lebih kurang. Kita ada profit installment plan juga, SPayLater atau May dan juga credit card. Kita ada serendah berapa, RM100 kot sebulan untuk bag ni, boleh terus bawa balik bag. Bag ni cuma ada satu sahaja. Anda kata kalau korang nak dapatkan kita punya promo code for extra discount, promo code ada di bio saya. Make sure korang go through bio saya untuk dapatkan promo code. So, screenshot dan message kami sekarang.